rezeki. Tak kenal lagu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Abda'u bismillahir rahmani wa birrahim da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa as-salatu was-salamu sarmada 'ala an-nabiyyi khayri man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Sekarang kita masuk sedikit perbincangan. Masih lagi dalam bait yang kelima. Wa ba'du, selanjutnya fa'lam biwujubil ma'rifah. Ketahuilah dengan yakin bahawa Allah itu min wajibin lillahi 20 sifah, mempunyai 20 sifat yang wajib untuk kita pelajari secara tafsil. Ini secara satu persatu dengan detail. Jadi jadi bila disebut yang wajib mempelajari ilmu tauhid ini adalah kepada golongan mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf huwal balighul aqil, orang yang baligh, yang akil, yakni berakal, ma'a bulughid da'wati. Dia baligh, berakal. Kemudian yang ketiga, mesti sampai dakwah kepada dia. Dakwah sampai wasalamatul hawas, dan juga anggota panca indera dia sempurna. Maksudnya bukan orang yang buta. Buta tak apa lagi. Bukan orang yang pekak, dan bukan yang bisu. Kalau orang ni dia buta, pekak, bisu terus, tiga-tiga ada, tak dengar apa langsung, nak buat apa pun tak boleh, maka adakah dia termasuk di kalangan orang yang sampai dakwah kepada dia? Tak. Kira termasuk orang yang ghairu salimil hawas. Dan adakah dia mukallaf? Tak, dia tidak mukallaf. So kalau dia tak semayang, berdosa tak bagi dia? Tak berdosa. Syarat dia apa dia? Syarat dia telinga, dan juga bisu, mulut. Telinga ni yang penting ni. Mata tak kira lagi, tak ada masalah. Kalau dia ni buta contoh, tidak nampak, tapi dia dengar dan dia boleh bercakap, yang ni dikira masih lagi salimatul hawas, masih dikira boleh lagi untuk sembahyang, untuk buat ibadah yang lain. Sebab tak nampak, tak sebenarnya tak boleh buat. Ni boleh kita ajak. Solat kita boleh tunjuk ada cara. Dia tahu nak rokok, rokok macam ni. Tak bolehlah macam ni saja tapi tak pergi tunjuk kat dia. Sebab rokok ni macam ni. Macam mana? Kawan buta. Jadi kena pergi tolak badan dia, turun. Sampai kat sini dikira rokok. Tu kira boleh lagi. Tapi kalau kawan ni pekak. Pekak pula sejak pada asal. Sejak daripada kejadian. Beranak-beranak pekak dah. Jadi orang macam ni dikira ghairu salimil hawas. Orang yang dikira sebagai tidak cukup anggota, tidak sempurna panca indera. Maka orang macam ni tidak wajib solat, tidak wajib bagi dia. Jadi tidak dikira sebagai mukallaf. Jadi mukallaf ada 4 syarat. Baligh, aqil, bulughud da'wah, salamatul hawas. Nampak ni. Baik. Jadi manusia, jin semua dikira mukallaf. Manusia bila dikira mukallaf? Dikira ketika baligh. Jin kita dah sebut pada 2-3 hari lepas, mereka ni mukallaf sejak daripada asal khilqah. Beranak-beranak mukallaf terus. Jin beza dengan manusia. Jin dia beranak keluar pada perut ibu dia, ibu jin, terus wajib solat. Jin beza dengan kita. Fa kharaja bil baligh as-sabi. Jadi terkeluar daripada perkataan baligh. Kanak-kanak tidak termasuk mukallaf. Dan kemudian orang yang mati sebelum sampai dakwah, man mata qabla bulughi dakwah, maka dia juga tidak dikira mukallaf. Sekarang ni adakah orang bukan Islam, kalau di Malaysia, dikira sebagai tidak sampai dakwah kepada mereka? Kita katakan tu sebagai taksir, tidak dikira sebagai tidak sampai dakwah. Sebab dalam TV pun ada, tanyalah ustaz semua tu. Ada cerita bab Islam, tapi dia tidak mau untuk ikut, tidak mau untuk mencari tanya.
maka tidak dikira sebagai tidak sampai dakwah. Hak tidak sampai dakwah ni, kalau kata mereka ni duduk di tempat yang sangat susah mungkinkan untuk jumpa dengan orang yang menyampaikan Islam, duduk tengah hutan, duduk di pergunungan Pahang lagi, duduk dalam hutan tu, tak ada orang nak masuk lagi jumpa, masih lagi dikira sebagai tidak buluh dakwah, tidak sampai dakwah kepada mereka. Nampak tak? Khusus lagi duduk di Amazon, memang tak sampai umur tu. Nak sampai pula kalau masuk jumpa mereka, kena sembelih dulu. Dia nampak orang nak rasa sedap lagi tak pakai baju macam mereka. Lagi tu mereka orang panggil apa, tak boleh nak terima. Ada dengar cerita kan, ada cerita seorang ni dia nak pergi ceramah dekat orang asli. Jadi dia kata nak masuk dengan orang asli ni, orang asli tak pakai baju dia kata. Sebab orang nak pakai waktu tu lah, zaman dulu. Dia kata kalau kita nak masuk, kita kena ikut cara dia, baru kena. Dia kata baru dia dengar cakap kita. Jadi kawan nak pergi ceramah, nak kena pergi telanjang, nak pakai orang asli. Yang bila dia nak start ceramah ni, orang asli duduk kat depan rumah ni, dia naik atas pentah, dia duduk keluar pada belakang. Keluar duduk kat pentah tadi, bila elok nak cakap, dia seorang yang telanjang. Orang asli semua pakai baju. Kejut dia. Sebab apa? Sebab sebelum dia main, tua kampung kata, kita ni lama dah tak pakai baju ni, hak nak main esok ni jenis pakai baju. Malulah kita dengan dia lagi. Orang asli pelik, siapa orang asli naknya ni? Ni nak abang apa ni, nak abang kata jangan duk ikut orang sangat. Kita nak dakwah ni tak biasa sampai dia ikut orang. Tak semestinya kita nak dakwah kena pakai macam baju dia. Boleh je pakai baju biasa, yang penting tutup aurat. Konon-konon nak dakwah lain kali, dia yang kena atas pentah. Cerita dia gitu. Baik. Dalam hadis disebut, ni kanak-kanak kecil. Macam mana budak-budak kecil pula yang beranak? Yang kanak-kanak Islam, dalam hadis Nabi sebut, kullu mauludin yuladu illa 'alal fitrah. La, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maksud setiap anak Adam akan beranak, mereka ni beranak di atas fitrah. Apa maksud fitrah? Ini fitrah ni berlaku bincang di kalangan ulama. Ada ulama kata fitrah ni maksudnya Islam. Jadi beranak Islam. Yang tahqiq, yang betulnya tidak, bukan makna fitrah ini makna Islam. Maksud setiap kanak-kanak kecil beranak dalam keadaan yang suci, keadaan yang asal mereka itu tidak melakukan dosa. Itu maksud fitrah. Karena apa? Karena berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada ulama berpandangan budak-budak kecil yang di kalangan kufar, budak kecil yang beranak daripada ibunya yang bukan Islam, masih ada pandangan di kalangan ulama yang hadis Nabi SAW Nabi sebut, Allah tidak, aku tidak tahu, dia kata. Nabi kata SAW, Nabi kata apa? Allahu a'lamu bima kanu 'alimin. A'amilin. Allah Ta'ala maha lebih mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang akan mereka buat, akan dikenakan kepada mereka. Ini golongan kanak-kanak kecil. Jadi perkataan tu seolah-olah macam Nabi SAW tidak bagi tahu secara jelas adakah budak-budak kecil ni akan masuk syurga. Nampak? Jadi perkataan fitrah bukan bermakna Islam, bermakna mereka suci daripada dosa, mereka tidak kosong daripada dosa. Habis tu kalau kosong dosa, kenapa nak kena bincang pula? Kenapa nak kena bincang lagi? Ada ulama kata juga fitrah ni maksudnya mereka ni suci, tidak ada apa-apa pahaman, boleh masuk apa-apa saja. Kalau tu dalam hadis Nabi sebut, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ibunya lah dan ayahnya lah yang akan membentuk budak ini, sama ada akan menjadi Nasrani, sama ada akan menjadi Yahudi ataupun menjadi Majusi. Tidak. Jadi maksudnya budak ni kosong daripada pemikiran. Ibunya dan ayahnya akan membentuk jadi apa nanti? Boleh. Jadi yang tahqiq, yang ulama pegang jumhur, kanak-kanak semuanya masuk syurga. Semua kanak-kanak. Itu yang jelas lah. Saya cerita khilaf tu. Jadi kanak-kanak masuk syurga Allah Ta'ala. Syurga mana satu ni? Syurga yang mana? Syurga amal ke syurga untuk orang-orang biasa ni? Sebab dia ada dua syurga. Ada syurga amal, ada syurga yang ghairul amal, bukan syurga jazak dipanggil. Syurga masuk kerana tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Kita bukan Mu'tazilah lah. Mu'tazilah yang berpandangan budak-budak dia tak duduk pergi mana? Dia duduk tengah-tengah. Manzilatu bainal manzilatain. Ini golongan Mu'tazilah, dia faham budak-budak duduk atas tebing.
Syurga tak masuk, neraka pun tak, duduk tengah-tengah. Nak masuk kena dia kata amalan tak buat. Dia duduk atas tebing, tengok syurga daripada jauh. Hak orang kafir pula, orang kafir masuk neraka terus, confirm. Oh gitu pula lah. Orang Islam confirm syurga. Wajib bagi Allah Ta'ala masukkan syurga. Ni pahaman Mu'tazilah. Jadi satu hari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tanya kepada pak tiri dia, Al-Jubai. Al-Jubai ni pak tiri dia, sama tok guru dia. 40 tahun Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berakidahkan Mu'tazilah. 40 tahun sampai jadi guru dalam mazhab Mu'tazilah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Satu hari dia jadi syak kerana sebelum tu dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah SAW pesan kepada dia, selamatkanlah akidah aku dan para sahabatku, kata Nabi. Selamatkanlah aku dan akidahku dan sahabatku, kata Rasulullah dalam mimpi. Dia bangkit dia jadi, kenapa Rasulullah main sebut gitu? Dah dia pegang ni betul ke tak? Jadi dia syak pada diri dia waktu tu. Dia bila syak tu lawan dalam hati dia terpaksa tanya kepada guru dia. Ni orang cerdik, Abkhari dia panggil, orang yang bijak. Dan bila dia jumpa dengan tok guru dia Al-Jubai, dia tanya kepada tok guru dia, tuan guru, saya nak tanya satu soalan. Dalam masa tok guru tu pak tiri dia. Yang pertama, apa hukum orang Islam yang mati dalam keadaan Muslim, kemudian kanak-kanak kecil yang mati, dan kemudian orang kafir yang mati? Mereka ni di mana di akhirat nanti? Kata Jubai dengan yakin, orang Islam wajib syurga, orang kafir wajib neraka. Wajib tu. Kanak-kanak wajib duduk atas tembok, wajib duduk tengah-tengah, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Baik, dia kata kalau macam tu, nanti di akhirat nanti, kalau orang kanak-kanak tu kata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa tidak besarkan aku? Kalau kamu besarkan aku, mungkin aku Muslim, dan taklah aku duduk di atas tembok ni, boleh aku masuk syurga sekali dengan saudara-saudara aku Muslim yang lain. Jadi Jubai kata apa? Tak. Allah akan jawab balik. Kemah dia. Dia tahu Allah nak jawab. Allah akan jawab balik. Allah akan kata kepada budak tu, bersyukurlah kamu kerana kamu mati kecil, kawan-kawan tak masuk neraka, duduk atas tembok Nah, kau okey lah tu. Nak apa lagi? Lepas tu waktu tu Imam Abu Hasan Asy'ari kata, kalau macam tu, orang kafir pula akan kata, ya Allah, kenapa tak bagi aku mati waktu kecil? Kan seronok, tak payah masuk neraka, sakit lebih baiklah duduk dengan budak-budak kecil, duduk atas tembok dia nak jawab macam mana pula lah. Senyap terus. Jubai tak boleh nak jawab waktu tu. Waktu dia tak boleh jawab. Ini jadi kata, fahaman yang pegang ni fahaman yang batil. Fahaman pegang ni fahaman nafsu. Fahaman daripada nafsu. Akhirnya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari terus masuk dalam rumah, duduk di atas sutuh rumah dia, di atas bumbung rumah dia. Jangan duk ingat bumbung rumah kita lah. Bumbung rumah kita gitu, payah nak duduk. Sebab Malaysia ni selalu hujan. Kalau buat bumbung macam ni, masalah. Boleh runtuh rumah nanti. Kalau kata ni lah, kontraktor tak betul lah. Kalau kata kontraktor betul, insyaAllah lah, boleh je, tak ada masalah. Kalau di Mesir, kalau buat bumbung macam ni, pelik pula lepas. Hujan jarang turun. Sebab tu di Mesir banyak bangunan sutuhnya sama, mendatar. Jadi kalau kita baca kitab tu, maksudnya orang ni orang Arab. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari orang Arab. Jadi dia naik atas bumbung rumah dia, maksudnya di bumbung rumah yang sama. Dia duduk di atas tu selama 15 hari, 15 malam, tidak keluar daripada rumah, berfikir dan bermunajat kepada Allah Ta'ala, beristikharah, betul ke tidak apa yang aku pegang ni. Selepas 15 hari, akhirnya kuat hati dia bahawa yang dia pegang selama ni tidak benar. Dia keluar dan kemudian sampai di masjid, dia naik di atas mimbar dan dia buat pengumuman secara besar-besaran, kata, aku keluarkan diriku daripada mazhab Mu'tazilah ini seperti mana aku mencabut jubahku yang aku pakai ini. Maka dia buang jubah dan dilemparkan jubah tersebut. Maka selepas itu bermulalah mazhab baru, ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari berdasarkan kepada akidah para sahabat Nabi dan Nabi SAW. Nampak tak? Bukan dia mula buat, dia mempelopori balik, maksud dia memperingatkan balik kepada masyarakat pada waktu itu. Nampak? Maka benarlah kata Nabi SAW, setiap 100 tahun Allah Ta'ala akan membangkitkan seorang mujaddid dalam agama. Setiap 100 tahun. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wafat pada tahun 303 Hijriah. 303 Hijriah itu masa permulaan tahun ke-300. Maka dia termasuk mujaddid kurun yang ke-300. Ini Allahumma salli ala Muhammad, antara imam-imam yang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya Allah memilih seseorang yang terbaik pada zaman tersebut untuk membawa agamanya. Mujaddid pada kurun yang pertama, Al-Imam Sayyidina
Umar bin Abdul Aziz. Mujadid pada kurun yang kedua Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mujadid pada kurun yang ketiga katanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mujadid pada kurun yang keempat Al-Imam Al-Baqillani radhiyallahu taala anhu. Mujadid pada kurun yang kelima kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Yang khilafnya pada mujadid yang kurun ke-6, ke-7, ke-8 itu yang khilaf. Sampai ke belakang. 5 orang ni kata ulama tidak ada khilaf. Orang ni memang disepakati oleh para alim ulama bahawa mereka ni adalah mujadid pada kurun-kurun tersebut. Khair ala kulli hal. Baiknya jadi selepas itu berlakulah pertemuan di antara mazhab Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah dalam banyak masalah, khususnya dalam pemahaman ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita tidak katakan Jubai ini orang yang jahat, tidak. Jubai ini imam besar dan dia sangat alim. Sangat alim. Cuma pemahaman mereka mengikut kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha yang mengasaskan mazhab Mu'tazilah. Dia anak murid kepada Imam Hasanul Basri. Wasil bin Atha ni anak murid kepada Imam Hasanul Basri. Jadi dia ada tak setuju dengan Imam Hasanul Basri dalam masalah solah wal aslah. Apa solah wal aslah? Maksudnya Allah wajib buat baik dan wajib memberikan perkara yang terbaik kepada makhluk. Solah ni contoh apa dia? Kalau ada benda tak baik dengan baik, wajib bagi Allah Ta'ala buat baik. Kalau kata ada benda yang baik dan terbaik, wajib bagi Allah pilih yang terbaik. Jadi para ulama kata tak boleh gitu. Tidak boleh mewajibkan sesuatu pada Allah. Allah ni Tuhan. Kalau macam tu, budak kecil tak boleh sakit, kerana sakit ni tak baik. Biasanya kalau nampak depan mata kita, kenapa budak kecil boleh sakit? Dia boleh kata solah dan aslah tidak wajib bagi Allah. Kalau tidak, budak kecil semua mesti hidup sampai ke besar. Kerana mati bagi pandangan orang adalah benda yang tidak baik. Bagi pandangan kita lah, adalah benda yang dia memutuskan sesuatu, menyedihkan orang, kan benda tu tak pernah baik. Kenapa Allah Ta'ala pilih untuk mati walaupun budak-budak? Dia boleh kata solah wal aslah tidak wajib bagi Allah, tapi dia faham solah wal aslah wajib. Jadi dia berdebat dengan guru dia sendiri, Al-Imam Hasanul Basri, menyebabkan dia keluar daripada majlis Imam Hasanul Basri dan buat satu majlis baru pula dalam masjid yang sama. Dia kata nak lawan sungguh ni. Dia orang alim, Wasil bin Atha, kan orang macam-macam. Hebatnya dia ni kalau bercakap, dia ni orang panggil lidah dia lidah pendek. Tak boleh nak cakap huruf ra. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu lah. Ra tak boleh nak sebut. Ni Wasil bin Atha. Tapi kalau dia bercakap, dia akan pilih perkataan yang tidak ada huruf ra sepanjang dia bercakap. Dalam Quran banyak huruf ra. Dalam cakapan kita kalau cakap bahasa Arab banyak huruf ra. Tapi dia boleh pilih kalam yang tidak ada huruf ra kalau dia cakap. Tak kehebat tu? Hebat lah. Boleh tak orang pilih tak boleh cakap huruf R? Dia tak boleh cakap huruf R. Jom kita berhari raya. Raya boleh sebab dia seronok dengan orang Kedah lah. Sebab dia ra dia nak sebut. Rin boleh sebut. Tapi kalau masuk dengan orang Kuala Lumpur teruk dah. Jom kita berhari R tak boleh nak lepas sebut. Jadi dia malu. Dia terpaksa lah dia pergi ke Kedah, jadi orang Kedah. Nampak? Jadi ra tak boleh nak sebut, R tak boleh nak sebut. Boleh tak kalau kata tiba-tiba dia jadi pemidato? Dia jadi pemidato yang hebat, tapi dia pilih huruf yang tidak ada huruf ra, R. Ayah, sangat payah. Tapi dia ni boleh buat. Jadi dia kata orang ni orang cerdik. Tapi Al-Imam Hasan Al-Basri kata apa? I'tazala al-wasil anna. I'tazala wasil anna. Wasil telah berpisah daripada kami. Maka diletakkan nama Mu'tazilah lepas tu. Yang telah berpisah daripada majlis Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga berpisah daripada kebenaran. Itu maksudnya. I'tazala wasil dia panggil. Itu asal perkataan Mu'tazilah. Zaman dah ada lagi Mu'tazilah. Ada ulama-ulama kata, ada lah orang-orang sebut kata duk mengajak apa ustaz Mu'tazilah apa semua, kan ada dah lah ni. Dia tak ada secara khusus, tapi ada secara umum. Pahaman tu ada dalam otak orang. Kalau tidak diajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita bimbang, takut-takut kita terpengaruh dengan pahaman tersebut. Takut-takut. Kita tak ada madrasah khas Mu'tazilah, tapi pemahaman manusia dalam Mu'tazilah tu ada lagi sekarang. Gitu. Jadi itu kena jaga. Jadi kita jelas sebut anak-anak musyrikin, kalau kata orang kafir sekalipun masuk syurga. Jelas. Dan juga sekarang kita nak bincang
Ini disebut tadi pada salamatul hawas tu. Saya baca sikit. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah atau yuhtajuna yaumal qiyamah. 4 orang yang akan nanti dihujahkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka, rajulun asam la yasma' wa rajulun harim wa rajulun ahmaq wa rajulun mata fil fatrah. Nampak? Amma al-asam fa yaqulu rabbi laqad jaa al-islam wa ana ma asma'u syai'an. Jadi ada 4 orang yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang pekak, tidak boleh dengar. Asam la yasma'. Jadi pekak dan tidak boleh dengar, maksudnya tak dengar tu pekak lah. Jadi orang yang pekak ni akan ditanya oleh Allah, kenapa tak mau ikut Islam? Qala ya rabbi laqad jaa al-islam wa ana ma asma' syai'a. Ya Allah, memang datang Islam tapi aku tak dengar apa. Telinga aku tak dengar. Ni cerita pun tak dengar. Ya Allah tak tanya lebih-lebih, kenapa tak pakai alat? Masalah ni asam. Kalau kata dia tak pakai alat, kata dia tak tahu, kata boleh pakai alat rupanya, dia miskin, tak ada nak beli alat, maka dia termasuk orang yang tidak sampai dakwah kepada dia. Bukan tidak sampai dakwah, tidak salamatul hawas. Baik, orang yang bodoh pula, al-ahmaq, dia ditanya, kenapa tak mau ikut Islam? Rabbi laqad jaa al-islam was-sibyan yahzafunani bil ba'd. Maksudnya Allah SWT umat, budak-budak mempermain-mainkan aku, dia kata. Tak bagi aku masuk Islam. Dia orang bengong. Dia ajar orang panggil apa? Cari alasan. Manakala orang tua pula, al-harim, fa yaqulu rabbi laqad jaa al-islam wa ma a'qil. Mai Islam tapi aku ni tak boleh nak fikir waktu tu, kerana aku tua nyanyuk. Jadi aku tak boleh nak ikut Islam. Wa amma alladhi fil fatrah fa yaqulu rabbi ma atani rasulun fa ya'khudhu mawathiqahum liyuti'anna. Aku ni ahli fatrah ya Allah. Tidak datang Rasul kepadaku untuk datang memberitahu tentang Islam. Jadi kalau datang, maka aku akan taat kepada dia. Tapi dah tidak datang langsung, dakwah tidak sampai langsung kepada aku, maka aku tidak tahu. Maka dihantar kepada mereka Rasul, fayursalu ilaihim rasulan an yadkhulun nar fawalladhi nafsi biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Jadi kata Nabi SAW akan datang seorang malaikat yang akan bawa keempat golongan ni masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Ada pandangan yang disebut masuk neraka. Masuk neraka. Tetapi lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salam. Tapi kalau dia masuk neraka, neraka tadi akan menjadi aman bagi mereka. Maksud tak ada kesan apa? Sebab mereka tidak buat apa-apa. Kerana mereka ni tidak dikira sebagai orang yang salamatul hawas. Dia masuk neraka dalam keadaan yang tenang, duduk dalam neraka, relax, api duduk ni, tapi rasa sejuk. Kenapa? Kerana mereka bukan ahli untuk disiksa oleh Allah Ta'ala. Nampak? Ada pandangan yang sebut gitu dalam hadis Nabi SAW. Ahmak ni macam mana? Ahmak ni memang bengong sungguh, ajak 800 kali pun tak terti. Kita ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Datang apa? Kita ni Islam. Nak ingat Islam ni ada 5 rukun. 5 rukun. Rukun tu nak rukun. Allahu Akbar. Letih mengajak. Esok dah dia kata okey. 5 rukun lah. Baik, insyaAllah saya cuba. Esok memang saya tak tahu langsung ni mendatang apa ni. Cuba ulang balik 5 rukun tu apa dia? Rukun. Tak pernah dengar apa rukun. Malam baru dengar. Bodoh semua hak ni. Jadi hak jenis bengong nak mampu ni, dia terkeluar daripada taklif. Sebab dia terlalu bengong. Buat macam mana? Ada tak orang macam ni? Ada, tapi jangan-jangan jumpa lah. Sebab dia makan dia cerdik. Bab makan cerdik kan? Nak menipu orang nombor satu. Tapi bab macam ni bengong. Itu tak dikira tu noh. Sebab dia dah cerdik juga. Ni cerdik. Dia nak buat apa? Dia bukan gila, dia bengong. Tak tahu nak cerita macam mana. Allah A'lam. Baik. Jadi dalam hadis ni seolah menunjukkan kata seolah macam masuk neraka Allah Ta'ala. Disiksa tapi lakana bardan wa salama. Tapi akan selamat. Ini hadis ni riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku lihat pandangan yang dipegang oleh para alim ulama berkenaan dengan ahli fatrah. Ini orang yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka. Siapa ahli fatrah? Ahli fatrah adalah golongan yang mana tidak diutuskan kepada mereka Nabi. Nampak? Ataupun
diutuskan Nabi pada tahun tersebut, tapi tidak diutuskan kepada mereka. Faham? Yang pertama, Nabi diutuskan tapi tidak diutus kepada mereka. Contoh, Nabi-Nabi terdahulu diutus pada kaum tertentu saja, bukan kepada semua kaum. Nabi SAW, Nabi Muhammad sahaja yang diutuskan kepada semua kaum. Nampak? Tapi Nabi yang lain tidak. Nabi Nuh AS diutus pada kaum dia. Nabi Hud AS diutus pada kaum dia. Nabi Ibrahim pada kaum dia saja, tidak pada semua. Maka kaum yang tidak sampai dakwah pada ketika itu. Contoh, kata ketika waktu itu ada umat yang berada di tanah Melayu waktu itu. Kalau tanah Melayu dah ada waktu itu, orang pun dah ada. Nabi Ibrahim ada waktu ketika tersebut, tapi duduk di Palestin. Dan Nabi Ibrahim wajib tak datang ke tanah Melayu untuk sampaikan Islam? Tak wajib. Karena apa? Karena bukan itu tugas Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tugas dia di Palestin dan juga di tempat yang keliling yang diutuskan Allah kepada dia, bukan kepada seluruh kaum. Maka orang yang berada di tanah Melayu waktu itu, mereka digelar sebagai ahli fatrah. Kalau mereka mati waktu itu, walaupun menyembah berhala, dia kalau nampak sikit, nampak hantu lintas sikit, oi, ni Tuhan ni, sembah pokok besar, tengok, oi, nampak comel pokok besar ni. Nah, setiap malam tengok, kalau kita lalu atau tak minta izin, dia kocak kuat, jadi kena pergi sembah. Nabi tidak diutus kepada mereka, maka mereka sembah pokok tersebut sampai mati. Mereka dimasuk syurga ke masuk neraka? Pandangan yang dipegang oleh para alim ulama, masuk syurga Allah Ta'ala. Mereka tidak masuk neraka. Karena apa? Karena tidak diutuskan Rasul kepada mereka. Baik zaman lah ada lagi orang macam tu. Ya, saya sebut tadi, kemungkinan ada orang yang mana duduk di tengah-tengah hutan yang terlalu jauh, tidak sampai dakwah kepada mereka. Kalau duduk tengah padang pasir yang terlalu jauh, tidak sampai dakwah kepada mereka. Maka mereka juga disebut ahli fatrah. Maksudnya yang tidak diutuskan Nabi dan Rasul kepada mereka, tidak diutuskan utusan Allah kepada mereka, para pendakwah. Nampak tak? Tapi kalau di Malaysia ni, duduk di Kuala Lumpur, tiba-tiba tidak sampai dakwah, dia kata. Saya, malaikat tanya, kenapa tak masuk Islam? Tidak sampai dakwah kepada saya. Duduk di mana? Kuala Lumpur. Di mana? Sebelah Mustaqim. Bohong. Mengajak tiap petang, hari Jumaat dah bulan Ramadan. Tiap-tiap hari lain pun ada orang duduk mengajak. Buka mic kuat-kuat lagi dengar. Tu pun tutup telinga. Menipu. Tak mau dengar kono, tak sampai dakwah kono. Tidak ada alasan. Gitu. Nampak? Jadi orang Kuala Lumpur kalau tak reti baca Fatihah, tidak ada alasan. Kata dia tidak mau sembahyang. Kata saya tidak boleh sembahyang karena saya tidak reti baca Fatihah. Duduk mana? Lembah Keramat. Tu dia masjid, berlungguk-lungguk masjid. Tok guru bersaja, ada Darul Quran wal Hadis. Tak payah jumpa tok guru. Budak-budak ni pun boleh mengajak. Adik tolong ajak Fatihah boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Adik-adik ni pun boleh mengajak. Tak payah suruh tok guru, tak payah suruh Ustaz Zuhair. Tak nak kena jumpa Ustaz Zuhair baru nak mengajak. Tak. Ni budak-budak ni pun boleh ajak Fatihah. Dia tidak ada alasan nak kata tak reti. Tak boleh. Tambahlah duduk di Mesir, duduk di tepi Azhar. Mereka tanya, "Man rabbuka?" "Wallahu a'lam." Reti pula jawab wallahu a'lam. Siapa Tuhan kamu? Tak reti, tak tahu siapa dia. Duduk mana? Mesir. Duduk Mesir takkan tak reti Tuhan duduk mana? Duduk kat mana Mesir? Kairah. Tepi mana? Tepi Azhar. Kepala otak tak reti apa. Masjid Azhar tu ada, kenapa tak pergi mengaji? Ini kata masalah kalau orang tidak mengaji. Kalau tidak mau mengaji ni bahaya no. Kita pesan tu. Sebab jahil waktu tu tidak dikira uzur. Jahil yang tidak ada uzur pada ketika tersebut. Baik. Jadi ahli fatrah, mereka ni masuk syurga. Sebahagian ulama dalam Kifayatul Awam, Kifayatul Awam, Al-Imam Al-Fudhali, guru kepada Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Fudhali sebut, kata orang yang mati dalam keadaan ahli fatrah ni, tidak diutus Nabi ni, mereka akan masuk syurga, tapi syurga mereka lain daripada syurga ahlul amal. Dia panggil bukan syurga al-jaza. Kita akan masuk syurga, tapi syurga kita syurga amal. Di syurga amal ni dia punya nikmat dia lain daripada syurga yang tidak dengan masuk dengan sebab amalan. Dia akan masuk syurga, masuk taman yang cantik semua, tapi tidak sama seperti nikmat yang akan didapati oleh orang-orang yang ahli amal. Itu sebagian ulama kata gitu. Alhamdulillah masuk syurga lah, tidak masuk neraka. Dan tidaklah guna pandangan kata duduk di tengah-tengah pula. Tak ada tengah-tengah, tak ada. Islam 52, syurga neraka. Tak ada duduk tengah-tengah, duduk tersangkut tengah, tak ada. Saya tersangkut Ya Allah, janganlah masukkan saya, kalau tak masukkan saya dalam syurga ya Allah, jangan masuk dalam neraka. Habis tu duduk di mana? Sangkutkan saya di Siratul Mustaqim. Dekat titik sirat tu, tolong sangkutkan itu pun jadi dah. Bawah neraka. Panas tiap hari pun tak apa, ya Allah jangan jatuh dalam tu ya. Tak ada, Allah tak ada. 52
syurga, neraka. Jadi jalan kita pilih di muka bumi Allah Ta'ala ni, di dunia ni, di mana nak pilih betul ke salah. Tak ada tengah-tengah. Ima betul, ima salah. Pilih hak salah, salahlah kamu. Pilih hak betul, betul lah kamu. Itu cara dia. Nah? Betul ini apa? Islam kan maksudnya. Pilih Islam. Jangan pilih yang bukan Islam. Jalan yang Islam bawa, jalan yang para alim ulama ikut. Tu. Ikut ulama. Tengok tak mana ulama ikut. Yang ni. Tengok tak mana ulama bawa kita. Ikut yang ulama bawa. Sebab siapa lagi yang kita akan ikut akhir zaman ni kalau bukan ulama? Itu maksudnya. Baik. Dan kemudian Allah SWT Muhammad habis cerita tu, panjang nak cerita ni ahli fatrah ni, tapi cukup tu reti pun tak apa dah. Nah, lagi kita buka soalan. 6 dah. Ahli fatrah ni kita habis, tak apa. Ada ahli fatrah kita. Ahli fatrah ada yang mana mereka ni dapat tauhid dengan diri mereka sendiri. Nabi tak diutus, tapi jiwa perasaan mereka tidak terima kalau orang ni sembah berhala. Contoh adalah beberapa orang sahabat Nabi SAW. Saya tak ingat nama mereka. Saya tengok. Bukan sahabat, mereka ni tak sahabat, tapi mereka ni iman mereka seumpama para sahabat Nabi SAW. Siapa dah mereka ni? Allahu Akbar. Tak jumpa lah waktu tu. Tak apa. Salah seorangnya yang disebut dalam Syama'il Nabi SAW. Dan Syama'il syair daripada Allahu Akbar. Saya tak ingat. Nama tak ingat. Jadi tak ingat, biasalah manusia. Jadi lelaki ni Nabi selalu suruh baca syair dia. Ada seorang sahabat Nabi waktu naik unta dengan Nabi, tengah naik unta dengan Nabi, naik kuda, ardafa. Ardaf ni maksudnya naik kuda dengan Nabi. Jadi Nabi duduk depan, dia duduk belakang. Jadi ada beberapa orang sahabat, hampir 13 ke 30 orang sahabat yang disusun oleh para alim ulama yang pernah naik kuda dengan Nabi sekali. Jadi sambil naik kuda tu, Nabi kata tolong bersyair sikit, tolong bacakan syair lelaki tersebut. Tak ingat nama dia. Jadi dia pun, lelaki tu zaman jahiliah. Maka kawan ni pun baca syair. Ala ma qala Allah ta'ala batilun. Selain daripada Allah Ta'ala itu semuanya batil. Maka Nabi pun hangguk. Masya-Allah. Nabi kata zid. Nabi tambah. Nabi suruh tambah lagi. Ataupun Nabi sebut he. Tambah satu lagi. Setiap kali tambah he. Habis satu bait he. Nabi suruh tambah sampai berapa? Sampai 100 bait. Dan kata Nabi SAW, kada huwa an yuslima. Moga-moga dia dah Islam lah. Kalau kata dia hidup waktu dah, mesti dia masuk Islam. Laki ni. Kenapa? Syair dia syair yang penuh dengan iman kepada Allah Ta'ala. Seperti juga Waraqah bin Naufal, semua sekali ni. Zaman tu tidak diutus Nabi kepada mereka. Jadi dia berkata Waraqah bin Naufal kan bukan ikut kepada ajaran Nabi sebelum ni kah? Kemungkinan dia masuk ahli fatrah. Dia masuk juga di kalangan orang yang mengikut agama Hanif. Tapi agama tu waktu tu dah berlaku percampuran yang macam-macam lah. Jadi boleh juga dikira sebagai dia masuk di kalangan ahli fatrah. Cuma ahli fatrah yang mana mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak menyembah berhala. Tapi cuba tengok balik dalam sejarah Sayyidina Waraqah bin Naufal, dia tidak ditentang oleh puak Quraisy. Kenapa? Quraisy tak marah dia. Quraisy kenal dia. Kata dia adalah seorang yang beriman dengan Allah, membaca Taurat dan Injil. Tapi kenapa Quraisy tak tentang? Tapi kenapa Rasulullah bila Nabi bawa benda yang sama dalam Taurat dan Injil, dan cuma Nabi beritahu, kata aku adalah pemberi berita gembira dan berita buruk kepada kamu. Aku adalah utusan Allah Ta'ala. Kenapa dia berserang Nabi? Kenapa dia berbenci Nabi? Kenapa dia nak bunuh Rasulullah? Kenapa? Karena mereka melihat bahawa Nabi membawa ancaman kepada mereka. Sayyidina Waraqah tidak membuat seperti Rasulullah buat. Dia hanya beramal untuk diri dia. Maka ni dia dikira tidak ada ancaman. Tak ada ancaman, tak ada masalah. Buat, silakan. Tapi kalau ada ancaman, ni kena buat. Kena lawan. Nampak pahaman golongan kufar sejak pada dulu sampai sekarang. Jadi Islam kalau nampak membawa ancaman kepada mereka, mereka akan lawan. Tapi kalau tidak bawa ancaman, semua pakat duduk di rumah, zikir dia kat rumah. Mereka akan lawan. Kalau ikut sejarah, mungkin mereka tidak akan lawan. Tapi Islam sifat dia bukan duduk di rumah. Islam sifat dia adalah membawa dan juga memberikan penerangan kepada orang ramai. Dakwah, kena dakwah. Disebabkan dakwah itulah menyebabkan orang akan jadi benci dengan Islam, benci dengan pendakwah.
Kalau kita tengok pendakwah kenapa dibenci? Kerana jahat? Tidak. Kerana dia bawa Islam tu yang kena dibenci. Jadi kalau gitu sebab dia kita dibenci, patut kita seronok. Alhamdulillah dibenci sebabkan bawa Islam. Tapi kalau bawa Islam tak kena, orang benci kita, tu kena sedih balik lah. Dia nama. Terima kasih. Labid ibni Abi Rabi'ah, Al-Amri, Al-Amiri. Ni Labid. Labid ni kata apa? Ala kullu syai'in ma qala Allahu batilu. Dia kata. Kemudian Nabi SAW sebut apa? Wa kada Umayyah bin ni Umayyah. Dia sama. Maksudnya ada dua orang ni. Umayyah ibni Abi Salt juga termasuk di kalangan orang yang mana selalu menyebarkan syair-syair tentang ketauhidan kepada Allah. Labid ibni Abi Rabi'ah pun sama juga. Jenis syair yang bawa banyak Islam. Jadi kerana tu Nabi SAW sebut kedua-dua mereka ni adalah orang-orang yang, kalau kata Umayyah bin Abi Salt ni termasuk nama seorang lelaki yang mana pada zaman jahiliah dia dah bawa dah fahaman kata akan datang Nabi akhir zaman. Antaranya yang bawa fahaman tersebut. Kerana dia mati, dia sempat dengan zaman Rasulullah SAW. Ya betul, dia sempat dengan zaman Rasulullah, tapi dia tidak ikut Nabi SAW kerana ego. Dia tidak ikut. Tapi anak-anak dia masuk Islam. Anak-anak dia semua Islam. Dia tidak masuk Islam kerana dia ego. Dia ingat dia. Ni masalah juga. Dia mula-mula betul dah, dia bawa fahaman betul dah. Tengok-tengok yang diutus orang lain, Rasulullah SAW. Bila tengok Rasulullah, dia tahu Rasulullah layak. Memang Nabi dipilih sejak pada alam azal lagi. Tapi dia rasa tak puas hati. Patutnya aku lama dah aku cakap benda-benda gini ni. Tak boleh juga. Dah kali ti tu. Kerana ego tadi. Baik. Ada orang golongan apa ni? Tak ini. Ada yang mana ahli fatrah. Yang mereka ini sejak daripada awal lagi memang dah syirik dah pada Allah Ta'ala. Sembah berhala apa semua sekali. Tapi tak sampai Rasul pada mereka. Di tempat mana mereka ni? Juga di syurga Allah Ta'ala. Ada yang satu lagi pula jenis tak ada apa langsung. Syirik pun tak, apa pun tak. Tak tahu apa langsung. Macam hidup, makan tidak. Makan tidak. Tapi duduklah hutang lah. Tak sampai dakwah. Makan tidak, makan tidak. Orang tanya Tuhan dia. Tuhan. Mendatang apa Tuhan? Yang aku tahu makan. Satu je. Jadi ketika sebut dia termasuk ahli fatrah juga. Jadi ahli fatrah ni banyak jenis noh. Bukan satu jenis ya. Jadi banyak jenis. Baik, hukum mak ayah Nabi pula macam mana? Tak ada sebut ni. Lepas tu bait kelima ni panjang sikit. Nak kena terang. Sebab dia termasuk dalam bab mak ayah Nabi macam mana apa semua sekali. Sebab Allah SWT bab sebelum lepas ni hanya cerita berkenaan keluarga Rasulullah. Bolehlah cerita juga, tapi kita cerita awal-awal. Siap-siap. Apa hukum mak ayah Nabi? Mak ayah Nabi masuk syurga ke neraka? Macam mana? Walaupun ada khilaf dalam masalah tersebut, tapi kita ni tidak sukalah untuk terang bab-bab khilaf kata mak ayah. Sebenarnya berlaku khilaf. Mak ayah Nabi ni ada ulama kata masuk neraka, ada kata masuk syurga. Tapi yang kita jadi herannya zaman lah ni, dia pun suka khilaf. Lepas tu dia ambil pandangan yang hak kena dengan pandangan dia. Dia kata berlaku khilaf. Mak ayah Nabi ni ada kata masuk syurga, ada kata masuk neraka. Tapi pandangan yang sahih ni adalah masuk neraka. Waktu pula dia pilih. Kenapa? Kenapa pilih yang tu? Kita tanya. Dah kamu tahu kata khilaf. Kenapa kamu tak ambil pandangan kata duduk diam saja cukup daripada bercakap tapi nampak bengong? Enggak tak? Betul so bercakap. Kalau bercakap nampak bodoh terus. Kerana dalilnya kuat. Pang pada Allah tahu. Mana dalil kuatnya? Dalilnya Nabi SAW sebut dalam hadis. Inna abi wa abaka finnar. Kena keluar hadis tu. Sedap dah. Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu dan neraka. Kan ada seorang lelaki, Nabi pernah bagi tahu dalam satu majlis. Nabi kata, tanyalah apa saja kamu nak tanya pada hari. Nabi naik atas mimbar. Nabi kata, wahai para sahabat, kalau nak tanya apa hari, tanyalah, aku akan jawab semua soalan. Seorang bangkit, ya Rasulullah, man abi? Tanya soalan pelik-pelik semua. Dan Nabi suruh tanya, man abi ya Rasulullah? Abu ka fulan, Nabi sebut. Ayah kamu namanya sekian. Lepas tu seorang lagi tanya, aina abi ya Rasulullah? Sayyidina Umar waktu tu muka berubah dah. Hai, mereka ni orang suruh tanya soalan penting-penting, tanya mak ayah mereka siapa dia pula dah. Nabi Sayyidina Umar marah. Tapi Nabi layan jawapan. Sebab Nabi kata, hari ni nak tanya apa, tanya, aku akan jawab. Dalil kata Nabi mengetahui perkara gaib yang sangat banyak. Semua Nabi tahu dalil dia.
Hadis dalil. Hadis sahih. Dan kemudian, tapi sahabat-sahabat Nabi SAW tadi ni, saya pernah tanya kat Sayyidina Syekh Usamah Az-Zahari dalam majlis. Tanya, Syekh, kenapa sahabat ni tiba-tiba tanya soalan yang tak penting macam tu? Syekh Usamah buat lawak dengan saya. Dia kata apa? Nanti di akhirat nanti jumpa sahabat tadi, tanya kat dia, kenapa tanya soalan tu? Syekh melawak lah. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah. Kerana sahabat tadi dia syak pada ayah dia. Orang ramai duk kata ayah dia ni orang lain. Satu pandangan kata ayah dia orang lain. Jadi dia nak pastikan betul ke ayah dia ni yang laki ni, maka dia tanya kepada Rasulullah. Rasulullah suruh tanya waktu tu. Maka Rasulullah beritahu, Abu ka fulan, ayah kamu lelaki yang sekian ni, bukan lelaki seorang lagi. Dia balik tanya dekat mak dia, sebab orang tuduh mak dia berzina. Jadi dia bagi tanya ke mak dia. Dia kata, ibu, ayah saya ni siapa dia? Rasulullah beritahu ayah saya sekian-sekian, dia ni, betul ke? Mak dia kata, ya, itulah ayah kamu. Nampak? Nabi tahu benda yang orang bincang, Nabi tahu benda tersebut. Lepas tu seorang lelaki tanya, aina abi ya Rasulullah, ayahku di mana ya Rasulullah? Nabi tak sebutlah, abuka fi qabr. Nabi tak jawab gitu, ayah kamu duduk dalam kubur lah. Duduk mana pula? Nabi bukan macam kita kan, jenis loyak buruk. Nabi aina abi, Nabi faham. Soalan dia tanya, ayahku di mana sekarang? Di syurga ke di neraka? Maka Nabi SAW jawab, inna abi wa abaka finnar. Nah, abi, ini ayahku dan ayahmu dalam neraka Allah Ta'ala. Digunakan hadis tu, yang hadis tu bukan mutawatir. Hadis tu sahih. Sahih tidak mesti mutawatir. Nah, digunakan hadis tu saja untuk mengatakan bahawa mak ayah Nabi masuk neraka. Baik, kita katakan kita menggunakan yang mutawatir, kita gunakan dalil yang qat'i, yakni Al-Quranul Karim. Sebab dalil hadis yang tidak mutawatir, tidak qat'i, masih zanni. Faham tak? Kalau kita mengaji, dia ada hukum dua, ada qat'i, zanni. Yang qat'i ni mesti tidak boleh untuk kita nak potong, tidak boleh untuk kita tolak, nak terima bulat-bulat sebiji. Yang kedua zanni. Zanni ni maksudnya boleh ditakwil, boleh dibincangkan lagi. Dari segi makna dia, mungkin makna dia lain. Itu zanni. Faham? Ada qat'i subut, qat'i dilalah, macam-macam lah. Jangan kita membincang sini, bukan bab dia lagi, pening kepala habis semua. Balik lagi kan, musing dalam kereta. Buka pasal tu sebab qat'i subut, qat'i dilalah, tak apa pula ustaz ni. Mana ceritanya ada pembahagian gitu. Hadis dalam Sahih Bukhari tidak semuanya qat'i. Nah, ada zanni tapi sahih. Sahih yang zanni, sebab tidak sampai peringkat mutawatir. Kalau mutawatir maksudnya yang berkumpul banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, yang mustahil bagi rawi-rawi ini berkumpul untuk melakukan pembohongan. Nah, maka itu baru jadi mutawatir. Al-Quran mutawatir. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan menyeksa mereka sehingga selagi mana tidak diutuskan rasul kepada mereka. Zaman mak ayah Nabi ada rasul ketika tu. Kita tahu di antara zaman Nabi Isa AS dengan zaman Nabi SAW 500 tahun tidak ada Nabi. 500 tahun tidak ada Nabi. Tu dah. Macam mana dengan tempoh tu tidak ada Nabi pada ketika tersebut? Ada ulama kata ada Nabi tengah-tengah tu. Tidak ada Nabi. Memang tidak ada. Kok ada Nabi seorang yang tidak diutuskan ke apa semua? Dia seorang-seorang, dia Nabi, tidak Rasul. Tidak ada langsung. Nabi pun tidak ada, Rasul pun tidak ada. Selama 500 tahun. Jadi tempoh 500 tahun ni adalah tempoh ahlu fatrah semua. Jadi mak ayah Nabi, kenapa kamu tak masukkan anak ahli fatrah? Yang naji, maksudnya yang berjaya, masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa tak guna pandangan tu? Dan hadis inna abi wa abaka finnar, ulama takwil macam-macam. Ada sebagian ulama mentakwilkan. Syekh Habib Ali Jufri pernah cerita dalam kuliah dia kata apa? Inna abi wa abaka finnar. Waw tu bukan wawul atf, itu wawul istinaf. Kata gitu. Jadi kalau kita mengaji nahwu, waw ni banyak jenis waw. Inna abi wa abaka finnar. Waw tu waw apa? Waw saja ada dekat 18 makna waw. Waw tu saja. Nah, kau waw bulan. Waw ni waw atf. Waw atf ni waw yang menyambung. Nah, inna abi wa abaka. Sungguhnya ayahku dan ayahmu. Maksudnya dua-dua mereka neraka. Itu satu. Atau waw istinaf. Waw istinaf dia benar untuk memulakan ayat baru. Tapi diletakkan waw sebab tidak ada titik. Dalam Arab tidak ada titik. Dia sambung terus. Cuma kita nak kena erti tengok beza ni waw istinaf ke waw ataf. Nah, atau waw ma'iyah ke apa semua kali. Jadi waw ni waw apa? Syekh Habib Ali Jufri kata, boleh katakan waw ni adalah waw istinaf. Maksudnya ayat untuk mula ayat baru. Jadi kalau takdir dia macam mana? Inna abi, sesungguhnya ayahmu. Lepas tu berhenti. Wa abaka finnar. Ayah hang dalam neraka. Ayahku senyap, tak abak apa.
Seolah lagi tu, nampak? Ni macam orang panggil helah daripada Nabi SAW. Nak bagi hati kawan tu terjaga. Inna abi, senyap. Wa abaka finnar. Yang masuk neraka dia, ayah kamu. Ayahku, aku senyap. Bukan wa tu aku sambung sekali. Ini kata luah bahasa. Satu pandangan kata lagi, abi tadi ni bukan bermakna ayah, tapi makna dia pak saudara. Sebab dalam bahasa Arab, abu tidak mesti tunjuk kepada ayah yang betul. Yang tunjuk ayah yang betul dia panggil walid. Walid bawa ayah betul. Abi tak mestinya. Sebab tu kata Syekh Sya'rawi radhiyallahu anhu, kalau kita pergi ke rumah orang Arab yang memang mati Arab, kuat Arab dia, fasahah. Kalau dia jumpa dengan orang, dia masuk dalam rumah, nak pergi jumpa dengan seorang, dia kata aina abi? Aina abuka? Di mana ayah kamu? Abuka. Budak kecil yang reti Arab sungguh, dia akan tanya, Abu Min, ayah mana satu? Dia akan tanya balik, Abu Min, Am atau Walid, pak saudara aku kah, atau pak saudara kah, ataupun ayahku yang betul? Dia akan tanya balik. Maksudnya perkataan Abu ni itlak kepada, boleh letak mungkin kepada pak saudara, mungkin kepada pak betul. Tapi kalau tanya aina waliduk, di mana ayah kamu, maka budak tadi akan jawab walidi fil bait. Terus dia faham kata yang walid ni mesti ayah. Karena walid adalah perkataan isim fa'il bagi yang melahirkan. Nah, kalau Abu tak mesti. Nampak tak? Sebab tu dalam Al-Quran bila surah yang cerita berkenaan surah Ibrahim alaihissalam, kan? Abu ka Azar. Azar tadi ni ulama bincang, adakah dia betul pak Nabi Ibrahim ataupun pak saudara Nabi Ibrahim? Ulama sebahagian berpandangan kata Abu Azar tadi ni bukan pak Nabi Ibrahim, tapi pak saudara Nabi Ibrahim. Kerana pak Nabi Ibrahim yang sebenar namanya Terah, ataupun Tarikh. Nama dia betul tu, bukan nama Azar. Dan bila Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Ibrahim mendoakan kepada ayahnya, kemudian Allah Ta'ala melarang. Dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut larang berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim kepada Azar, karena dia minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim tidak doa lagi. Tapi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan kedua ibu bapa aku, dengan perkataan wali walidai, walid. Dalil kata walid dan abu dalam surah yang lain itu berbeza. Jadi mak ayah Nabi Ibrahim dengan Abu ke Azar itu beza orangnya. Faham? Faham gitu molek. Baru reti rupanya hak pak ni duk guna Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ayahnya, maknya masuk neraka Allah Taala. Zaman orang hina Nabi, kita pula duk bagi peluang lagi orang duk buka jalan. Nampak tak? Bukan kita kata tak khilaf. Ada khilaf, tapi khilaf tu tidak sesuai pada zaman lah. Malah dicela oleh para alim ulama. Kerana ni adab dengan Rasulullah. Ulama-ulama sebut macam mana? Kalau kata tempat Nabi dimakamkan itu adalah tempat yang terbaik, tidak ada bandingan langit dan bumi. Tidak, pagi tadi kita cerita. Antara Mekah, Madinah, khilaf ulama. Mana yang paling afdal? Jumhur, Maliki, Hanafi, Hanbali, Makkah Al-Mukarramah paling afdal. Lebih daripada Madinah Al-Munawwarah. Maliki daripada Syafi'iyah. Malikiyah kata Imam Malik lah, bukan Maliki. Imam Malik SAW radhiyallahu anhu mengatakan kata lebih daripada Makkah. Ni. Tapi yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, ittifaq ulama, tempat Nabi dimakamkan itu adalah tempat yang paling afdal, lebih daripada langit dan bumi. Hatta lebih daripada Mekah dan Madinah sendiri. Tempat Nabi dimakamkan. Baik, kalau tempat Nabi dimakamkan tu tempat paling afdal, tempat jasad Nabi ada dalam tu, macam mana pula tempat ketika Nabi dikandungkan? Perut mak Nabi SAW, itu tempat Nabi dikandungkan. Takkan Nabi waktu mati masuk dalam tempat paling afdal, tiba-tiba waktu diberanakkan daripada tempat paling buruk. Kalau kata tempat paling buruk, maksudnya orang ni ahli neraka. So tentu kita kata yang mengandungkan Nabi itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah tu diletakkan Nabi dalam perut Sayyidatina Aminah, kerana dia adalah yang paling mulia pada ketika tersebut. Boleh tak? Ni kena faham elok. Ni tak hak yang bak tanah Nabi ditanam, kamu tak khilaf pula. Tapi tam perut mak ayah Nabi, kamu boleh pergi kata dia ni kapiak. Jadi kita jadi tak boleh ta'akul dengan akal kita yang salim dengan orang yang macam ni. Faham tak? Jadi jangan ikut pandangan-pandangan yang gharib macam tu, kita jangan ikut. Ikut pada pandangan para alim ulama jumhur, yang beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sebut dalam hadis, maziltu atanaqqalu min sulbi tahiri ila rahimit tahirat. Aku sentiasa berpindah. Ni hadis ni disebut dalam kitab tafsir Sya'rawi. Kata apa? Aku sentiasa berpindah daripada, tak kenal saya sebut gitu. Kalau segi bahas ilmi, kalau kita kata dari segi bahas
ilmiah. Tak kenal saya kata hadis tu diambil daripada kitab tafsir Sya'rawi. Tak kenal. Saya kena sebut hadis ni diambil daripada Musnad Imam Ahmad ke, daripada Musnad Al-Bazzar ke, baru kenal. Macam mana kata ambil hadis tapi ambil daripada tafsir Sya'rawi? Tafsir Sya'rawi bukan kitab hadis. Nah, lagi orang komplain pula, dia saya abang siap dah. Dari segi bahasa ilmu tidak kenal. Tapi saya kata ingat daripada hadis tu daripada mana? Daripada riwayat siapa? Saya ambil daripada mana tu? Saya ambil daripada kitab tafsir Sya'rawi. Hang buka tafsir Sya'rawi, hang tengoklah Imam Sya'rawi sebut daripada riwayat siapa dia. Maksudnya saya lepas diri lah ni. Faham? Jadi saya tidak tipu. Saya sebut kitab tu dalam hadis tu. Jadi kata Nabi, aku sentiasa berpindah daripada tulang sulbi yang tahir ke dalam rahim yang tahirat, rahim yang suci. Suci di sini kata ulama, yang pertama bermakna tidak berzina. Jadi perpindahan Nabi dengan dengan benih Nabi SAW tadi, berpindah pada Nabi Adam AS sampai kepada Sayyidatina Aminah, itu dengan torik semuanya berkahwin. Tidak ada seorang pun berzina. Maksud sulbi tahir ila rahim tahirat, so, suci semua. Yang kedua maksud suci ini suci akidah, tidak kafir. Oh, jatuh apa? Maksud tidak kafir, semuanya muslim. Maksud semuanya beriman kepada Allah. Baik. Ada riwayat hadis Nabi SAW yang diceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kembali ibu dan ayah Nabi untuk beriman kepada Rasulullah, kemudian mati semula. Ada riwayat sebut begitu. Walaupun riwayat itu dhaif. Ini Imam Suyuti riwayatkan hadis tersebut. Ini dikata apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Sebahagian jamaah minal huffaz, maksud sebahagian besar ulama-ulama di kalangan para huffaz hadis meriwayatkan hadis tersebut. Hadis itu dhaif. Jadi kita tu ulama kata apa? Haballahu an-nabiyya mazida fadli ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummuhu wa kadha abahu li imanin bihi fadlan latifa fasallim fal qadimu bidal qadirun wa in kana al hadithu bihi dha'ifa. Nampak sedap dia ni, dia punya syair ni. Apa dia? Haballahu an-nabiyya mazida fadlin, cintanya Allah Taala kepada Rasulullah, maka Allah Taala tambah macam-macam kelebihan kepada Nabi. Maksud ditambah fadlin ala fadl, daripada kelebihan dapat kelebihan yang lain pula. Fa ahya ummuhu wa kadha abahu, dihidupkan ibu dan ayah Nabi. Li imanin bihi, untuk beriman kepada Nabi SAW. Fadlan latifa, ini adalah kelebihan yang sangat murni yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Mati hidup balik, boleh tak mati hidup balik? Apa masalahnya? Yang cerita Nabi Allah Isa AS kita percaya dihidupkan balik orang yang mati. Tapi kenapa tang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua para Nabi dan para Rasul, kita tiba-tiba jadi syak pula dah? Bolehkah hidup balik orang mati? Tapi tang Nabi Musa, Nabi Isa hidupkan orang mati, kamu percaya? Itu tak masalah. Lepas tu kata ulama, fasallim fal qadimu bidha qadirun, percayalah, terimalah hadis tersebut, kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Wa in kana al hadisu bihi dha'ifa, walaupun hadis itu dhaif. Nampak? Apa hadis itu dhaif? Satu lagi disebut, ada ulama sebut lagi apa dia? Saya baca sikit. Tak ada pula sebut lain ni. Sebut dalam kitab lain. Kitab ni pula. Boleh kah? Ambil masa sikit. Dia kata apa ni? Aiqantu anna aba nabiyyi wa ummuhu ahyahuma ar-rabbul karimul bari. Apa dia? Aku yakin, kata syair ni, aku yakin bahawa ayah Nabi dan ibu Nabi dihidupkan oleh Allah Ta'ala yang maha pemurah. Hatta lahu syahida bisidqi risalatin saddiq bifatilkal karamatul mukhtari, sehingga mana mereka berdua boleh untuk menjadi saksi bahawa Nabi ini adalah Rasul akhir zaman, dan mereka beriman kepada Nabi, maka percayalah, fatilka karamatul mukhtari, ini adalah karamah, mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada hambanya yang terpilih. Hadzal hadisu wa man yaqulu bi dha'fihi, hadis ini walaupun ada orang kata hadis ini dhaif, fa huwa dha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Kalau siapa kata hadis itu dhaif, maka dialah sebenarnya yang dhaif. Dhaif otak dia, tak boleh terima kebenaran yang jelas depan mata. Nampak? Ini ulama-ulama kita jawab sangat banyak, dan juga banyak kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan ibu dan ayah Nabi masuk syurga Allah Ta'ala. Yang penting, jangan sekarang ni kita pula duk pergi bahas
Duk pergi berkelahi balik, mak ayah Nabi surga ke neraka? Surga ke neraka? Kita pun kata neraka. Padahal mereka berdua dah ada dalam syurga Allah Ta'ala. Kita duduk di dunia ni, hak tak tahu duduk di syurga neraka lagi ni, duduk pandai-pandai pula duduk pergi duduk bahas panjang. Nah? Jadi lebih baiklah beradab dengan mak ayah Nabi itu lebih aula. Kata Al-Imam Ibn Al-Arabi radhiyallahu ta'ala anhu Al-Maliki, Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, dia kata apa? Senang ditanya soalan kepada dia, wahai tuan guru, wahai imam, apa pandangan kamu terhadap seorang lelaki yang telah mengatakan mak ayah Nabi masuk neraka? Maka kata Al-Imam Ibn Al-Arabi, celaka lelaki tersebut. Apa benda yang paling berat, lebih daripada menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini benda berat, menyakitkan hati Nabi. Kita sakit hati tak kalau kata orang kata mak ayah kita masuk neraka? Sakit hati. Takkan Nabi SAW boleh terima mak ayah Nabi masuk neraka? Takkan Nabi diutuskan kepada seluruh umat, tiba-tiba kepada mak ayah Nabi sendiri taksir, tidak diutuskan kepada mak ayah Nabi. Allah. Ini benda yang orang bagi apa? Akal kita yang salim. Nah, tak boleh terima benda tersebut. Ada orang kata kita nak dalil. Dalil kuat kata tidak. Dia pandai ha. Nah, ni kita buat keluar dalil banyak lah ni. Macam-macam dalil kita buat keluar. Kita tu hadis dhaif ustaz. Hadis dhaif diterima dalam masalah manaqib. Ni bukan hukum hakam, ni manaqib. Manaqib ni boleh terima. Masuk manaqib ni apa dia? Manaqib masuk kelebihan orang tertentu. Jadi kelebihan tak mak ayah Nabi hidup balik pas semua kali. Kelebihan. Yang penting tak boleh hadis ni maudhu', tu tak boleh. Kong-kong dhaif. Dhaif ni masih lagi boleh untuk diamalkan dalam bab manaqib. Ha, masalah. Cukup zakat. Ha. Tak masuk lagi ni. Wallahu mawjudun qadimun baqi. Habis nak? Habis bab tu. Cuma ulama bincang masalah orang yang muqallid ni macam mana pula? Muqallid dalam akidah boleh ataupun tidak? Yang mengikut. Ada 6 pandangan ulama dalam masalah mengikut tidak dengan cara kita mencari dalil. Dalil dalam akidah nah. Dalam bab fiqh taklid tak ada masalah. Dalam bab tauhid tak boleh taklid. Tauhid kena ikut dengan dalil. Baik, kalau orang ni dia tidak boleh ikut dengan dalil. Ha, jadi ada 6 pandangan ulama. Macam mana pula? Pandangan pertama mengatakan bahawa cukup dengan taklid. Boleh taklid. Mak ayah kita Islam, kita beranak ikut mak ayah kita. IC pun Islam. Warga negara Malaysia, agama Islam. Sudah itu. Beda kalau accident orang tahu kata dia Islam. Tu pun kalau bawa kat Menalan lah. Kalau tak bawa kat Menalan orang, gina orang tahu ni tengok tatu penuh badan. Nah, naik pula dengan orang bukan Islam, arak penuh dalam kereta. Saya tak tahu mana satu Pak Long ni. Rupanya Islam. Tak apalah, serah kepada Allah Ta'ala urusannya. Dan kita kata masuk neraka? Tak. Waman yamut walam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah, maka urusannya diserah kepada Allah. Kita tidak ada hak untuk letakkan dia ni di neraka ataupun di syurga. Nampak tak? Cuma amalan dia kita tengok, amalan yang dicela. Nah, tapi kita tidak boleh letak sama ada di neraka syurga. Mungkin Allah Taala masukkan dalam syurga Allah Taala. Mungkin. Kerana seorang lelaki Bani Israel yang dia ni sangat jahat, semua jahat dia buat, berzina, merompak, macam-macam. Tak ada benda tak buat, semua dia buat. Sampai orang-orang musyrikin, musyrikin malah. Sampai orang-orang Islam pada ketika tu, bukan Islam lah, orang yang mengikut kepada agama Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa ada pada ketika tu. Nabi Musa hidup pada ketika tu. Punya benci mereka dengan lelaki ni. Satu hari lelaki ni mati. Mereka buat apa? Mereka tak tanam, lempak dalam tong sampah tu. Lelaki dilempar dalam tong sampah. Tiba-tiba Allah Ta'ala firman kepada Nabi Allah Musa AS, wahai Musa, uruskan jenazah lelaki tadi dengan baik dan tanamlah dia dan solatkanlah dia. Nabi Musa terkejut, ya Allah, lelaki ni orang yang jahat. Nah, kenapa pula kamu suruh aku hormati dia sampai peringkat begitu? Allah Ta'ala kata apa? Karena dia ni, ya memang dia jahat, tapi setiap malam sebelum dia tidur, dia akan membuka Taurat. Dia tidak faham Taurat, tapi bila dia baca Taurat sikit, ada satu ayat ni yang mana dia akan kagum dengan nama tersebut. Setiap kali bertemu dengan nama itu, maka dia akan cium nama tadi. Siapa nama tadi? Itu adalah nama Nabi SAW yang disebut dalam Taurat. Nama dalam Taurat Nabi disebut nama dengan banyak nama. Nah, ada nama apa? Saya tak ingat dalam bahasa Ibrani, dalam Hebrew. Ada nama-nama yang disebut dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab ni lah. Syama'il pun ada. Nama Nabi SAW disebut dalam bahasa Hebrew. Jadi setiap kali bertemu dengan nama tu, dia baca, temu dengan perkataan tersebut, maka dia akan cium. Setiap kali baca lagi dia akan cium. Itu saja kerja dia setiap malam. Maka kata Allah Ta'ala, aku berikan rahmat kepada dia kerana dia telah mencintai Rasulullah SAW. Besar cinta Nabi ni. Tu dia buat jahat macam-macam, tapi sebab cinta Rasulullah.
Dia tak kenal Rasulullah, tak tahu siapa pun yang dia cium nama tadi, tapi perasaan hati dia untuk nak cium nama tersebut, masuk syurga dia. Boleh. Jadi kita tak boleh nak tentu orang ni syurga neraka dengan perbuatan yang dia buat di muka bumi Allah Ta'ala. Kita doa moga-moga Allah Ta'ala bagi rahmat je lah. Tapi boleh tak kita celah dengan perbuatan jahat yang dia buat? Yang tu lain. Nah, tapi jangan lebih-lebih sampai kita kata dia ni ahli neraka. Tu tak boleh. Sebab bimbang, takut-takut yang kata orang tu ahli neraka, dia ahli neraka anaknya. Bimbang jangan duk kata orang sedap-sedap. Tengok-tengok orang ni nampak dia tak kenal dengan kita, tak kenal dengan anak kita duk bawa. Dia ni tak ada entak lain neraka. Kata nak buat keluar ahli neraka memang macam tu. Mana tahu tengok-tengok hang rupanya nanti duk dilepuk dalam neraka tu. Relax sikit, sabar-sabar nak cakap ke orang. Tu kita ni kalau kata kita pegang kuat dengan Islam sungguh, kita kena jaga mulut kita. Jangan cepat buh kat orang. Tapi kalau kita kata kalau buat benda ni insya-Allah masuk syurga Allah Taala, boleh ke tidak? Apa tak nak masalah buat? Bukan dia habaq atas syurga tu dia punya. Dia kata kalau buat macam ni masuk syurga. Kalau buat macam ni masuk syurga. Dia kalau kita tak boleh contoh apa kita. Kalau kita semayang banyak, insya-Allah masuk syurga. Tu dia ustaz. Boy, kunci syurga duk kat tangan ustaz ke? Tampak pala orang tahu. Nabi sebut gitu kan. Buat benda baik masuk syurga. Kan? Jadi kita terang balik je lah, buat benda baik macam ni masuk syurga. Bukan habaq kunci syurga duk kat kita. Kalau buat benda macam ni masuk neraka. Habaq. Kata kalau buat jahat macam ni biasanya masuk neraka. Biasanya lah. Tapi kalau rahmat Allah Ta'ala masuk syurga lah. Rahmat Allah Ta'ala. Cuma taklah sebut panjang-panjang, sebut ringkas nak bagi orang gerun. Tak itu. Jadi boleh ke tak? Tak apa. Pintu neraka pula duduk kat dia. Semua duduk kat dia. Hebat lah ustaz-ustaz ni. Semua syurga neraka semua duduk kat dia. Orang semua neraka, dia seorang syurga. Kita tak kata gitu pun. Ni kata orang kalau dia benci dengan orang, dia dengar apa pun dia semua tak salah. Ni masalah. Ni yang disebut dalam kalimah syair kata apa? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Walakin ainus sukhti tubdil masawiya. Apa dia? Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kena sungguh dah. La ilaha illallah. Setiap pandangan mata yang melihat dengan pandangan yang redha, maka mereka akan melihat dengan semuanya baik. Orang yang contoh dia cintakan seorang, contohlah kan, ibu bapa semualah sayang kat saya, contoh jadi saya cakap apa pun semua betul. Kerana dah sayang kat saya, contoh tapi kalau dah memang benci kat saya, mai majlis saya tapi dalam hati ni benci, dia mai dengar dengan benci, jadi macam mana waktu tu? Han cakap api apa pun dalam otak ni letak dah ni, dia letak dah penapis, 3 penapis. Kalau buh tuang teh tu, teh pun hilang, tapi habis semua kali dengan teh kali. Sedak pun tak turun, pa pun tak turun, tak terima langsung. Sebab tu disebut walakin ainus sukhti tubdil masawiyah. Tapi mata yang melihat dengan benci, semuanya dipandang ada aib. Tidak? Macam tu kita. Tengok orang ni cakap sikit, nampak dia tak kenal dengan kita, semua kita tolak. Boleh? Tak kenal gitu. Habis kan? Cukup sikit-sikit. 6.5 dah. Saya ni berapa kali tak buka soalan ni. Saya buka sikit 2 minit. Saya jawab pun 2 minit agak. Ada apa nak tanya soalan? Sebelum tu. Ada 6 tadi ni saya tak cerita lagi. 6 peringkat. Panjang noh. Kalau gini punya cara mengajar 30 hari tak habis ni. InsyaAllah habis. Awal ni banyak sikit. Belakang-belakang pendek dah. Sebab dia awal-awal ni bagi faham. Bila nak bagi faham tu dia bagi banyak poin sungguh. Nak bagi ingat. Kalau tak ingat juga tak buat nak buat macam mana kan? Mengajar lagi lepas ni. Masa kalau tak faham juga, tu Allah Ta'ala lah yang memberi faham kepada kita sebenarnya. Bukan saya bagi faham, Allah yang bagi faham. Kadang-kadang bila saya dengar balik saya bercakap, saya pun tak faham. Sungguh. Saya mengajar, lepas tu saya rekam. Balik tu saya dengar balik. Yang saya herannya, bila saya mengajar saya tanya, faham tak? Dia boleh terang balik hati lagi tak? Tapi bila saya dengar balik, apa aku cakap ni? Saya cakap laju. Jadi kadang-kadang tu terabuk ayat. Tapi bila tanya balik, anak murid boleh ulang balik yang saya cakap tadi ni dengan pahaman yang memang sahih. Alhamdulillah. Maksud dia yang bagi faham kan saya, Allah Ta'ala yang bagi faham. Nampak tak? Baik, ada soalan? Nak tanya? Ya. Mu'tazilah ini hanyalah fasik, tidak kafir. Mu'tazilah fasik saja, tidak kafir. Dia tidak kafir. Dia sebagai ahli takwil, takwil batil dia panggil. Orang yang mentakwilkan tapi takwil yang batil.
Hakikatnya semua nak mentazihkan Allah. Mu'tazilah pun antara pahaman yang mereka ni sangat kuat mentazihkan Allah, tapi tak kena cara. Sampai mereka kata Allah tidak boleh dilihat. Kenapa? Karena kalau dilihat ada tempat, duduk depan, belakang. Tempat depan belakang ni tak layak bagi Allah. Nampak tak tanzih? Tapi tak kena pula dah. Nah, tak kena dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata akan boleh lihat Allah, tapi melihat Allah tidak bermakna Allah duduk di depan. Tak mesti Allah duduk di tempat. Nah, nak faham macam mana? Sekarang Allah ada tempat ke tidak ada sekarang? Tidak, Allah tidak bertempat sekarang. Allah melihat kita. Kita bertempat tak? Kita bertempat. Tak boleh dah Allah Ta'ala jadikan kita melihat Allah dan kadang Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, kita bertempat. Nah, kemudian Allah melihat kita sekarang ni dalam keadaan kita tidak, dalam keadaan dia tidak bertempat. Kita bertempat. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan dibuang hijab, kita melihat Allah dan kadang Allah tidak bertempat? Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Tu pahaman nak bagi mudah faham. Nampak tak? Ada soalan lain? Ada lagi? Ya. Ya? Yang menentukan mujaddid jamaah ulama. Siapa yang menentukan mujaddid ni? Mujaddid setiap zaman ni siapa dia? Ulama-ulama pada zaman tersebut yang tentukan. Kita tak boleh duk mengaku seorang kita lah. Alhamdulillah setakat saya duk tengok lah ni, saya lah mujaddid yang kurang ke-21 ni kemah lah. Sekali itu ada saya seorang dalam mengajar, apa tu orang tak main dah. Gila babi ustaz ni. Tapi mengaku seorang diri dia. Dah ulama seorang pun tak mengaku kata dia mujaddid. Tapi ulama-ulama lain yang kata dia mujaddid. Nah. Zaman kita wallahu a'lam. Itu jadi khilaf banyak tu. Zaman kurun yang sebelum ni Al-Imam Abdullah bin Alawi Haddad sendiri, dia adalah mujaddid pada kurun dia. Dia sendiri mujaddid pada zaman tersebut. Qutubud dakwah dipanggil, wal irsyad. Jadi dia adalah kutub dalam bahagian dakwah dan irsyad. Orangnya buta tapi boleh menyampaikan dakwah ke seluruh dunia, dan anak muridnya bertebaran di seluruh dunia menyampaikan Islam. Maka tidak bukan akan tengok balik pada tok guru. Tok guru ni siapa dia? Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ini adalah wali besar dan juga dia adalah mujaddid pada zaman dia. Nampak tak? Jadi bukan dia yang letak, orang lain yang letak. Zaman-zaman siapa mujaddid? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tak boleh nak letak. Sebab tidak ada sepakat daripada ulama kata dia ni adalah mujaddid pada zaman tersebut. Ya. Saya tak pandai nak sebut. Kalau kita sebut mungkin ada orang tak suka dengan syekh tu. Kalau sebut mungkin ada orang tak suka pula dengan syekh seorang lagi pula. Jadi sebab tu kata ulama tak boleh nak letak siapa dia. Ada lagi soalan? Habis. Mak belakang, mak ibu-ibu belakang, cepatlah ustaz, nak balik masak pula ni. Kita zakat tu. Jadi dua soalan cukup pada hari ni. InsyaAllah kalau kita akan bincang pada esok pula, InsyaAllah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Saya harap betul-betul nah. Awal-awal ni memang panjang. Belakang-belakang pendek lah. Lepas tu habis cepatlah. InsyaAllah. Aku lu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.